Pasti ada yang berkata-kata, apa guna hasil negeri tinggi, tetapi hasil kepada rakyat berkurangan. Dalam sidang yang lepas, sebagai contoh, banyak dibangkitkan tentang ramai yang masih miskin, ramai yang masih sukar, ramai yang perlu berdepan dengan rintihan kehidupan. Alhamdulillah, sebenarnya negeri ini kuat konsisten. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun. Semenjak daripada tahun 2008, kita melaksanakan program-program yang memastikan rakyat disantuni, terutama kepada mereka yang sangat-sangat memerlukan. Daripada tahun ke tahun, waktu ke waktu, zaman ke zaman, kita telah membantu untuk menyelesaikan. Sama ada isu itu adalah isu perumahan, sampailah isu itu adalah isu pendapatan. Dan ada pertikai pula, kenapa ramai lagi yang terima zakat? Sedangkan zakat itu ada kaedahnya, ada caranya. Dan kerajaan negeri menggunakan cara dan tambahan yang lain, bergabung dengan institusi seperti zakat dan pelbagai institusi lain. Alhamdulillah, kita boleh dianggapkan pada tahun 2025, negeri Selangor telah berjaya mencatatkan jumlah sifar miskin mutlak yang ada ataupun miskin tegar yang ada di dalam negeri dan juga negara kita. Tapi kita tidak berhenti di situ. Sudah pasti apa yang ingin kita kerjakan dan laksanakan bukan hanya untuk bantuan dan sokongan yang berterusan, sama ada programnya bingkas yang kita telah naikkan kepada rakyat dan masyarakat. Sudah pasti programnya mungkin job shopping. Program-program lain adalah program bantuan kemiskinan dan pelbagai program lain dalam usaha untuk membantu mereka menyerap kesan daripada beberapa isu seperti hal ehwal berkaitan dengan kehilangan pekerjaan, diserang penyakit ataupun isu-isu berbangkit. Malahan untuk tahun 2026, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah mula setapak ke depan. Kita kenal pasti 3,000 orang yang kemungkinan jatuh kepada miskin tegar ataupun miskin mutlak. Kita turut menyediakan peruntukan untuk menangani kelompok ini supaya mereka tidak jatuh kepada mereka yang miskin tegar. Maknanya kerajaan negeri bukan tunggu lagi mereka ini masuk kelompok miskin tegar, kumpulkan semua sokongan, bingkas, JKM, zakat dan sokongan-sokongan lain. Tetapi kerajaan negeri pada hari ini di tahun 2026 bertapak ke depan, ada program bingkas tambahan, dan dengan bingkas tambahan ini kita ada numbers 3/1000, lebih kurang 3,300 hingga 3,500 orang yang kita akan pantau setiap 6 bulan supaya kelompok ini kehilangan pekerjaan, diserang penyakit mendadak ataupun isu-isu kehidupan dan pendapatan yang lain akan dibantu, akan ditangani supaya mereka ini tidak masuk jatuh di dalam kelompok miskin tegar yang kita cuba basmi ataupun kita cuba noktahkan. Dan alhamdulillah, saya yakin tahun 2025 kita sudah mula menoktahkan miskin tegar di dalam negeri Selangor.